Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam siri Sumut Syes yang seterusnya. Dan hari ini kita nak bercerita sedikit tentang satu tajuk yang jarang-jarang dikongsikan kepada masyarakat kita. Satu tajuk yang sebenarnya merupakan antara punca utama berlakunya siri-siri peperangan ke atas mereka yang berada di bumi Gaza khususnya, dan juga punca besar berlakunya serangan besar-besaran pada tahun 2023 ke atas Gaza. Dan ini adalah Sumut Syes, siri berkaitan dengan politik di dalam bumi Israel. Pertamanya kita nak mengongsikan bahawa di bumi Israel mereka mempunyai parlimen yang disebutkan sebagai Knesset, Knesset, Knesset. Di dalam Knesset ini mereka mempunyai 120 ahli parlimen, dan untuk menang di dalam pilihan raya mereka perlu mendapatkan 61 undi, iaitu sebagai majoriti. Menariknya, dalam tempoh puluhan tahun Tanah Haram Israel ini didirikan, tidak ada satu parti pun yang pernah mendapat kerusi majoriti. Malah mereka terpaksa bergantung kepada koalisi gabungan beberapa parti lain untuk membolehkan mereka menduduki kedudukan dan tahta sebagai kerajaan. Hari ini kita tahu bahawa kerajaan yang ada di dalam Tanah Haram Israel adalah antara kerajaan yang paling right wing, yang paling rasis dan yang paling kuat menekankan nasionalisme kepada rakyat mereka. Dan kumpulan yang mendominasi pastinya adalah kumpulan Benjamin Netanyahu sendiri, iaitu dari parti Likud. Adakah parti Likud ini parti yang telah lama memerintah di bumi Israel? Jawapannya tidak. Malah Israel tidak bermula dengan pemahaman bahawa orang-orang Yahudi ini istimewa dan perlu diangkat. Malah Israel pernah cuba untuk mewujudkan sebuah negara yang kononnya seimbang dan memberikan hak sama rata pada orang-orang Palestin dan juga orang-orang Israel melalui parti yang awal mengasaskan Tanah Haram Israel itu, iaitu Parti Buruh. Dan percaya atau tidak, presiden pertama untuk Israel adalah dari Parti Buruh, iaitu David Ben Gurion sendiri. Di dalam parti-parti politik di bumi Israel, mereka juga mempunyai kingmaker, dan kingmaker mereka adalah daripada parti-parti agama. Parti-parti seperti Shas, United Torah Judaism, Religious Zionism adalah antara parti-parti yang disokong oleh hadirin yang ada di dalam Tanah Haram Israel, iaitu kumpulan yang kuat beragama. Dan walaupun undi mereka tidak besar, tetapi dengan sebab keperluan membentuk coalition di dalam kerajaan Zionis Israel, mereka selalu menjadi kingmaker. Dan antara tuntutan mereka yang besar adalah supaya tidak bekerja, hanya belajar di sekolah-sekolah agama mereka, tidak terlibat di dalam tentera dan sebagainya. Dan ini juga menjadi salah satu punca pemecahan masyarakat yang berada di dalam Tanah Haram Israel kerana mereka tidak dapat diikat dengan nilai-nilai yang sama. Dalam bumi Israel ini ada juga kumpulan-kumpulan parti-parti politik Arab. Siapakah mereka? Kita kongsikan insya-Allah dalam siri yang seterusnya.